Okey, saya nak tanya kamu semua lah kan. Berapa kali kamu jumpa cikgu dekat sekolah ni? Berapa kali? Okey, kamu katakanlah kamu ada 11 masa dalam sehari. Satu masa tu 40 minit. Lepas tu kamu ada 5 hari dari seminggu kamu sekolah, betul? Kamu kira lah berapa? Okey, kamu. Kamu yang baru masuk tadi. Kamu. Ya, kamu. Kamu nampak apa yang saya tulis kat depan? Ha? Okey, contoh. Apa kata kita terbalikkan keadaan? Cikgu, saya minta izin pergi tandas boleh? Cikgu, saya nak pergi tandas boleh ke? Saya rasa adab dulu, baru ilmu bukan pertama kali awak dengar. Cuma awak tak praktiskan je. Tapi, kalau TikTok, Velocity, hari-hari awak buat. Hari-hari awak praktis. Boleh pula. Okey, tak apa. Memandangkan Hari Guru dah nak dekat, apa kata awak semua tunjukkan sesuatu yang luar biasa yang awak tak pernah buat pun. Contoh, kalaulah awak nampak ada cikgu, lalu kat luar bawa beg berat-berat. Apa yang awak perlu buat? Oh, boleh. Ya, tolong angkat beg. Bawakan masuk kelas. Okey, lagi. Contoh kalau cikgu lalu, awak lalu sebelah. Apa perlu buat? Salam. Bagi salam. Okey, bagus. Okey, masa saya dah nak habis. Saya harap lepas ni awak berubah. Sementara awak tunggu cikgu selepas ni, bacalah buku. Duduk diam-diam. Jangan keluar kelas. Boleh? Okey. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Okey, sama-sama. Cikgu nak tolong cikgu. Cikgu nak tolong main angkat cikgu. Main angkat. Ambillah kayu, buatlah titi. Titi ada dapat segera. Ambillah guru, taat berbudi. Budi mulia ikutan orang.